Inilah port yang paling special dekat sini guys, Wantan Mi. Kalau orang cakap Wantan Mi pasar Tani Lakin, memang terasa di Ambang. Meleleh Helio ni. Ha? Meleleh. Itu Pak. Nama? Next Harry. NEXT Harry. Next Sherry. Ya. Next Sherry. Next. Klinik kasut. Kalau kasut-kasut sakit boleh bawa sini ya. Kalau nak buat kunci boleh. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Alright, pagi ni pukul 9 lebih, mau dekat-dekat 10 ni. Memang ngam-ngam masa saya datang ni tengah ramai-ramainya dekat sini, depan sana. Ni saya nak tunjuk korang. Kita sekarang ni berada dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Johor Bahru, Lakin, Malaysia. Dekat belakang saya ni parking. Jadi langsung saja kita buat cerita sambil terjah ke bahagian dalam sana. Jom ikut saya. Jadi dah lama saya dah datang sini. Yang paginya hujan dah, yang ada je lah masalah. Last saya datang tu ke Pasar Tani yang belah sana. Belah sana dia buka setiap hari Sabtu. Cuman kalau dekat sini dia buka hampir setiap hari lah. Ada hari cuti, cuman saya tak pasti. Nanti saya akan cuba mention dekat deskripsi untuk kalian. Right, dekat sini korang boleh dapat macam-macam lah. Macam dekat depan saya ni ada pot apa ni, makanan ringan, beg, kasut pun ada. Kita cuba terjah ke bahagian dalam. Kita susul bahagian sini dulu lah. Orang nak cari apa pun ada lah. Ni dekat sini ada satu capit tiaw agaknya. Memang banyak lah. Lagi hari ni Labor Day, serah model nasi. Hari ni hari cuti nasional. Kira bukan nasional lah, satu dunia agaknya. Pasal Labor Day. Labor Day kira satu dunia juga kan. Banyak beratur. Wantan Mi. Inilah port yang paling special dekat sini guys, Wantan Mi. Kalau orang cakap Wantan Mi pasar Tani Lakin, memang terasa memang semua orang tahu lah. Dia punya barang beratur. Ini orang memang full lah. Memang hampir tak ada slot nak duduk ni. Masih ambang. Kandar bayi, barang penting. Jadi bestnya hari ini memang hari cuti lah. Jadi dia
suasana memang ramai. Nasi lemak. Nasi lemak telur mata RM2.5. Nasi lemak telur rebus taruh RM2. Orang nak sayur pun ada. Tapi barangan yang belum masak yang ini dia tak banyak sangat lah. Ni tu ayam. Right, dekat belakang sana ada beberapa peniaga ikan juga. Saya akan tunjuk buat korang. Ni dia. Ni kira barangan dapur. Dekat sebelah sana tu ada juga yang jual peniaga ikan juga lah. Sedangkan dalam bahagian tengah-tengah ni memang tempat untuk pengunjung apa tu, untuk lepak makan lah. Untuk dia punya angin sejuk, dia punya kipas korang nampak boleh terbang. Macam ni lah. Kalau hari-hari cuti dekat pasar Tani Lakin ni, saya rasa pun ada ramai orang-orang daripada Singapura yang datang sini. Kalau korang nak cari-cari ikan, lepas makan nak try cuba masak apa yang korang makan dekat sini, korang boleh datang sini ya. Dia siap sekali. So tak payah banyak tanya lah. Tengok harga dekat depan, pilih nak mana, bungkus. Ni harga dia. Ni bawah ikan dia. Dia punya tempat memang besar guys. Korang boleh nampak dia boleh buat satu bahagian sebelah sini untuk jadikan pasar, sebahagian sebelah sana tu untuk jadikan tempat-tempat makan. Bang, terima kasih bang.
rebus. Ya bang, pusing-pusing dulu bang. Betul lah. Goreng apa bang? Ha? Nak goreng apa? Ya? Nak goreng ke apa? Tak, tu dah kita dah rebus. Oh, dah rebus eh? Oh. Ni kita punya tulang dalam tu. Aduh, meleleh Elio ni. Ha? Meleleh Elio. Dia memang pakai tulang ni lah. Ya. Kita nak dapat air dia kan. Ya, betul bang. Ni kalau lembut-lembut tak punya rezeki dapat ni kan. Memang bang padu. Bang, pusing dulu bang. Ni orang biar ni kukus Tok Angka. Ramai ya. Dekat sini ada satu video yang ini tu bambu yang saya tunjuk tadi. Lumayan. Baik, kita pecah lagi ke hadapan sana. Hari ini akan menjadi hari yang panjang untuk kita terjah Lakin, khususnya dekat pasar tani Bukal. Ni 200 ubi rebus tau. Teriyaki. Burger pun ada ke. Korang nampak burger. Daging omek ke bang? Tahu. Omek. Daging tak beli omek punya ni. Bang YouTube apa? YouTube. Itu bang. Apa nama? Next Harry. NEXT Harry. Next Sherry. Ya. Next Sherry. Next. Burger Jumbo. US Best Poster hotdog. Poster. Kalau korang datang memang korang kena standby satu orang untuk jaga meja, korang baru boleh duduk. Kalau tak standby memang kena makan diri lah. Ini apa ni? Norai ni nasi ambang. Oh, ada juga nasi ambang. Nasi kerabu pun ada ke? Dekat sini tak ada ni, tak ada tu lah. Nasi lemak, ubi rebus, nasi kerabu, nasi ambeng, roti canai pun ada. Bro, sudah-sudah lah. Mengada-ngada tak nak datang pasar Datuk ni Kekal ni. Pasar Tani Kekal Datuk Merimah ni. Korang tengok lah. Saya cakap belaka ke memang betul-betul ramai.
Kalau saya cakap-cakap mungkin takkan ada orang macam ni. Tengok pakcik ni dah campak. Keluar sebelah sana lorong yang saya dalam pertama tadi. Dekat sini pun ada satu apa ni, kita kepo sikit. Kacang pul ada. Oh, kacang pul. Kacang pul ini kacang pul haji, bukan? Bukan ke? Kacang pul haji yang paling famous dekat Latin ni. Roti bakar. Ini dah. Sebelum saya keluar, saya tunjuk saya lagi buat korang. Kalau korang nampak dia punya apa kata suasana. Ni roti bakar ni. Selepas makan, mana tahu nak beli oleh-oleh untuk beli dekat rumah, khususnya lagi-lagi yang datang jauh-jauh daripada Singapura. Korang boleh singgah dekat depan sini. Memang ada banyak kuih-kuih kering ada kuih kering yang boleh korang buat balik buat buah tangan. Ni apa ni, kek pun ada. Makanan sejuk pun ada ni, dessert food. Pak Mat Western, made in Malaysia. Alright, baik guys. Tinggal satu je yang belum, dekat belah sana. Belah sana tu lebih pada pakaian, tudung. Ni buat makcik-makcik kakak. Single juga dah dekat sini support ni. Tudung-tudung murah-murah, satu helai RM20 aja. Kalau yang premium apa tu 45. Tapi dia kualiti baik Itu tempat ni perjalanan tadi. Alright, kita dah keluar balik ke bahagian kita kawan resort tadi pakcik. Oh, kasut bandel pakcik jahit dah? Jahit kasut dah? Tak, abang ni buat kunci-kunci. Ya. Klinik kasut. Kalau kasut sakit boleh bawa sini ya. Kalau nak buat kunci boleh. Kunci. Sini ngam-ngam dekat corner. Korang masuk sebelah kanan dah. Nampak ni dia. Macam inilah guys, Latin Pasar Tani Kekal Datin Halimah. Khususnya hari-hari bercuti, memang korang kena standby awal-awal datang sini lah. Sini memang padu kau-kau orang. Alright guys, sekian dulu video kita untuk Kejah Pasar Tani Kekal Datin Halimah untuk pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat korang. Sedikit information saya nak bagi. Korang tak payah risau kalau datang sini. Dekat sana memang luah dia punya tempat parking. Kalau motor boleh lah kat sini. Kalau kereta, kalau letak sana lebih safe dan selesa lah. Right, sekian video kita untuk pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.